Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amalina Yusli dan Damia Rosman dari Serambi TV. pada 8/8/2026, hari Sabtu, sekolah kami mengadakan Karnival Jom Singgah Serambi 2.0. Apa yang ada pada hari tersebut? Jom bersama kami, kita terjah guru-guru SK Bukit Rambai untuk mendapatkan maklumat lanjut. Cikgu, ya? Apa yang menarik pada 8/8 nanti? Pada 8 nanti kita ada Jom Serambi 2.0. Pelbagai gerai disediakan. Jom singgah. Ustaz jual apa pada 8 hari bulan 8 nanti? Oh, okey. Datang kedai Ustaz. Ustaz punya gerai nama gerai air balang kau. Jual apa? Air jambu, air Ribena, air jagung, air asam boy dan ada buah jambu sekali. Semua RM2 saja. Murah-murah. Datang kedai Ustaz, okey? Cikgu jual apa 8/8 nanti? Okey, 8/8 nanti saya jual air pelbagai perisa. Dia tak berapa nasihat, tapi hari 8/8 tu kita bagi cheat day. Air gas tambah aiskrim float. Okey, harga RM3. Beli 2 dapat hadiah. Beli 2 dapat hadiah lagi. Okey, nanti cikgu. Apa yang menarik di gerai Ustazah? Okey, yang menarik di gerai Ustazah, kali kedua saya nak jemput semua anak-anak murid dan ibu bapa di luar sana untuk hadir ke Jom Singgah Serambi. Jangan lupa singgah ke gerai Cikgu Gebu Gebat. Dekat sana Ustazah ada jual buttermilk, nasi ayam buttermilk RM5. Nasi goreng ayam kunyit RM5 juga. Dan juga Ustazah ada jual nasi ayam kari tawar RM5 juga. Semuanya murah-murah dan mampu milik. Jangan lupa datang ke gerai Cikgu Gebu Gebat. Bye-bye. Cikgu jual apa pada 8 hari bulan 8 nanti? Gerai cikgu gerai permainan. Dan jika nak main tembak-tembak, jom datang gerai cikgu. Cikgu, kasih. Cikgu jual apa pada 8/8 tu? Banyak saya jual. Saya jual baju. Saya jual mainan. Saya jual pinggan mangkuk. Saya jual komik. Saya jual majalah. Ada buku novel. Saya jual mainan. Saya jual pinggan mangkuk. Banyak tau. Nanti datanglah dekat kedai saya di Tanjung Ilmu. Bersama-sama kita menghabiskan semua barang-barangan yang diberikan oleh ibu bapa pada kita. Terima kasih. Bye. Cikgu jual apa pada 8 hari bulan nanti? Cikgu jual ni. Okey. Oh, cikgu jual apa pada 8 hari bulan 8 nanti? Okey. 8 hari 8 ni cikgu tak jual. Cikgu buat permainan. Cikgu buat permainan paling undi kacang. Jangan lupa datang. 8 hari bulan 8. Cikgu jual apa pada 8 hari bulan 8 nanti? Gerai cikgu ialah super duper. Kalau nak gelonsor, nak lompat-lompat, datang gerai cikgu pada 8 hari bulan 8 nanti pukul 8 pagi. Jangan lupa tau. Cikgu jual apa pada 8 hari bulan 8 nanti? Cikgu ada buka gerai sebeneka. Datang 8 hari bulan 8 nanti pada hari Sabtu. Cikgu tunggu tau. Bye-bye.
Apa yang menarik di gerai Ustazah? Jangan lupa datang gerai Sweet Charity. Ustazah ada jual macam-macam. Daily ball, kek, puding, apa-apa yang manis-manis semua ada. Jangan lupa. Teacher, Teacher jual apa pada 8 Ogos nanti? Promosi dah sikit. Gerai teacher ialah gerai paintball. Pernah tak main paintball? Kalau tak pernah, datang hari Sabtu ni. Teacher jual apa pada 8 Ogos nanti? Promosilah sikit. Teacher tak jual barangan tapi teacher lebih kepada permainan. Kalau nak tahu apa permainan dia, datanglah nanti. Bye. Oh, cikgu jual apa pada 8 hari bulan 8 nanti? Okey, cikgu jual ikan. 3 ekor RM5. Dapat sekali dengan batu warna-warni tu. Jemput datang nanti 8 bulan 8. Jom Serambi 2.0. teacher. Ya saya. Cikgu jual apa pada 8 bulan 8 nanti? Wah, ini best ni. Datanglah ke gerai kami. Kami ada western food, kita ada odeng dan macam-macam lagi. Cikgu jual apa pada 8 hari bulan 8 nanti hari Sabtu? Okey, insya-Allah cikgu punya gerai akan jual mi dan berbagai-bagai jenis mi. Okey, jemput adik nak murid sekalian dan rakan-rakan guru, jemput ibu bapa sekali untuk membeli belah di gerai mi kami. Terima kasih. Ya. Sejual apa pada 8 Ogos nanti? Promosilah sikit. Pada 8 Ogos nanti, Sekali Adha akan menjual ayam gunting. Yang bestnya yang akan gunting ayam tu. Pasti sedap. Datang beramai-ramai, gerai ayam gunting pasti sedap. Logo MU. Ustazah jual apa pada 8 Ogos nanti? Ustazah gerai permainan. Nak main Beyblade, main lah datang. Jangan. Ustazah, promosilah sikit tentang gerai Ustazah pada 8 hari bulan 8 nanti. Promosi. Boleh. Okey, Ustazah, ada tim Ustazah, ada teacher Sahizan, Azizan dan Ustazah Izati, termasuk saya lah, Ustazah Safia. Bawa gerai ais cool corner, ada jual air blue lemon, air strawberry, air coklat berasaskan susu tau. Ada cup kecil RM3, cup besar RM5. Kalau nak add on ada boba pun boleh, tambah je RM1. Beli kat gerai kami tau. Belilah kat mana-mana gerai, pastikan datang gerai kami dulu. Okay, bye. Ya, cikgu jual apa pada 8 nanti? Alright, okay. Gerai cikgu, gerai movie Pista. Nanti datang kat rumah komputer, banyak filem-filem kata yang terbaru. Jadi datang ramai-ramai tau. Jangan lupa 8 Ogos nanti. Bye. Bawa keluarga dan juga kawan. Sokong sekolah dengan semangat. Teacher jual apa pada 8 Ogos nanti? Promosilah sikit. Gerai teacher tak jual makanan. Gerai teacher gerai permainan. Siapa nak main giant bubble, tinggallah gerai teacher. Jangan lupa tau. Cikgu jual apa pada 8 Ogos nanti? Gerai kami ada menjual ais kepal, rojak buah, gula-gula kapas, cokoja dan popcorn. Jangan lupa singgah tau. Hari Sabtu ni, gerai Pendidikan Kad ada buat jualan
Okey, yang pertama kita ada jual apa? Aiskrim. Berapa ringgit? RM2. Awak dah beli kupon, nanti datang gerai peningkatan. Seterusnya kita akan jual cikgu akan jual jagung. Jagung berapa ringgit? RM3. Sedap tau jagung cikgu buat. Okey, seterusnya kacang kuda. Okey, apa dia? Kacang kuda berapa ringgit? RM2. Kacang ni bagus tau. Kalau makan nanti dibijak boleh baca buku. Okey, itu saja. Cikgu, promosilah sikit gerai cikgu pada 8 hari bulan 8 nanti. Okay. Saya akan jaga bahagian mini zoo. Di situ boleh kita saksikan pelbagai jenis haiwan, termasuk ular, boleh bergambar dengan binatang-binatang tersebut. Okey, dan jangan lupa untuk datang pada 8 hari bulan 8 nanti.